Bahawa Malaysia menyerahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 kampung di kawasan Nunukan Berampiran Sempadan Sabah, Kalimantan. 5,207 hektar tanah Malaysia masuk Indonesia. Perdana Menteri khianat, jual negara. Kita boleh pilih untuk bergaduh dan berperang dengan Indonesia. Di hadapan mahasiswa, Anwar membongkar kepalsuan narasi lawan yang hobi jualan sentimen Melayu Islam, namun faktanya sering iri hati dan gemar mengklaim budaya Indonesia. Soal 5.000 hektar lahan yang diributkan, Anwar menegaskan itu bukan penyerahan wilayah, melainkan pengakuan hak sah Indonesia berdasarkan perjanjian kolonial Inggris-Belanda. Ribuan hektar itu sejatinya sudah dikelola Indonesia sejak lama, namun baru sekarang disahkan secara berani oleh Perdana Menteri Malaysia demi kepastian hukum. Meski fakta sudah benderang, oposisi tetap, kebakaran jenggot, dan menuntut sidang khusus di parlemen. Inilah bukti bahwa bagi mereka, provokasi lebih penting daripada integritas data. Debat parlimen pagi tadi, isunya sempadan di perbatasan Sabah Sarawak yang disebutnya Perdana Menteri khianat, jual negara. Fakta belum tahu, baca malas, mengaji tak mahu, panggil bodoh dia marah. Tapi yang berlaku tidak ada perbahasan yang mempertahankan mutu dan mencari kebenaran. Kita boleh pilih untuk bergaduh dan berperang dengan Indonesia. Itu negara jiran. Tapi kita pilih untuk berdamai. Kita pilih untuk pertahankan hak dan kawasan kita. Tapi kita juga tahu, kalau kita mau Indonesia itu pertahan hak dan kedaulatan kita, kita juga harus hormat hak dan kedaulatan mereka. Itu cara kita hidup. Seperti mana apa yang kita lakukan hari ini. Saya mahu semua kaum hormat semua kaum lain, tapi semua kaum lain harus hormat yang lain. Dia tidak zero sum game. Dia mesti quid pro quo. Ya. Kita hormat, belajar hormat. Sebab itu di antara isu integral, pokok dan asasi dalam kerangka madani adalah untuk hormat. Kami di sini ingin buat kenyataan balas terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Mohamad Tambun semalam, yang mana beliau cukup beremosi. Bukan sahaja dalam Dewan Rakyat, tapi di luar Dewan Rakyat. Minggu lepas beremosi bila mana Ketua Pembangkang bertanyakan, mendapatkan penjelasan. Semalam beliau beremosi menuduh pendang. Lepas tu petangnya di majlis bersama mahasiswa pun beremosi lagi, kata kami bodoh, tak tahu baca dan sebagainya. Sekarang ini kami nak bertanya semula kepada Yang Amat Mohamad Tambun, apa yang beliau maksudkan dengan istilah yang dikatakan sebagai yang 5,000 hektar yang dilepas, yang katanya bukan milik Malaysia tapi sudah jadi milik Indonesia, tapi diberi anggapan seolah-olah ianya no man's land. Ini perkara yang tidak jelas, yang sebenarnya kami tuntut daripada Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Sesi penerangan satu hala tidak mencukupi. Sepatutnya ada perbahasan yang melibatkan kedua-dua belah pihak, kerajaan dan pembangkang. Pada awalnya, untuk makluman rakyat Malaysia, Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat bagi seorang pembahas dari dua belah pihak. Selang sejam selepas diberi kebenaran tersebut, kebenaran untuk membahaskan penerangan Yang Amat Mohamad Tambun tentang hal ini ditarik balik. Kenapa? Jadi, untuk mengatasi kelumpungan yang berlaku dalam Dewan Rakyat tersebut, saya selaku ahli Parlimen Machang dan Perikatan Nasional telah membawa usul di bawah Peraturan 18/1 dan -2 untuk disegerakan usul tersebut, membincangkan semula perbahasan melibatkan jajaran sempadan Indonesia-Malaysia ini. Kerana apa? Kerana seperti mana yang Tambun sendiri jelaskan, yang mana Perdana Menteri jelaskan semalam, masih ada banyak lagi outstanding issues yang belum diselesaikan. Jadi saya minta kerajaan dan Dewan Rakyat beri ruang kepada rakyat untuk menilai perbahasan ahli-ahli Dewan Rakyat berhubung hal ini. Antara Malaysia dan Indonesia ini hubungan dua buah negara bersaudara yang sangat mustahak. Tetapi sekiranya tidak diuruskan dengan baik, ia juga pernah menimbulkan sensitiviti antara warga negara kedua-dua buah negara. Sebab itu kita harus sangat teliti apabila melakukan perundingan sempadan. Saya sebenarnya semalam berharap yang Perdana Menteri akan menjelaskan lebih luas bahawa kita ada dua jenis
rundingan sempadan dengan Indonesia, yakni yang dipanggil land dispute dan juga maritime dispute. Ia ada kaitan antara satu dengan yang lain sebab ada setengah-setengah tempat itu dia dua-dua, dia ada land, dia juga ada maritime. Jadi yang semalam dijelaskan untuk satu kes, tetapi kita harus ingat sebelum ini ada banyak persoalan tentang perkara-perkara yang lain, misalnya dispute dalam Laut Sulawesi. Jadi ini yang semalam hanya dijelaskan satu saja. Betul, dijelaskan yang itu kerana itu isu sekarang, tetapi sepatutnya jelaskan semua. Ambillah kesempatan. Jarang Perdana Menteri datang ke Parlimen membuat ministerial statement tentang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bila PMX menjelaskan semalam, sebenarnya menimbulkan beberapa persoalan lain. Ya, apa yang berlaku kepada tanah yang disebut oleh Yang Berhormat Machang itu. Sebenarnya siapa yang claim kepada tanah itu dan siapa yang dapat apa dan sebagainya. Apa remedy seandainya kita hilang berapa tanah dan mereka hilang berapa tanah, berapa jumlah, apa remedy? Itu remedy tanah. Bagaimana dengan mereka yang terlibat, penduduk yang terlibat? Dari segi remedy, mungkin melibatkan tanaman, mungkin melibatkan harta benda yang lain. Bagaimana soal kewarganegaraan. Jadi itu harus diperjelaskan. Saya bersetuju kita perlu ada debat, bahas, ada usul yang dibentangkan di Dewan Rakyat. Dan nasihat saya lah kepada Perdana Menteri, bila Yang Amat Berhormat bentang di Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri atas isu diplomasi, behave lah sebagai diplomat. Tapi semalam memang conduct unbecoming lah sebagai seorang ketua de facto diplomat negara. Conduct unbecoming, very undiplomatic. Pada masa yang sama, 780 hektar menurut PMX melibatkan Kampung Kabulanggalor, Kampung Lepaga dan Kampung Tetegas kini berada dalam wilayah Malaysia. Pembahagian semula sempadan memfokuskan kawasan Nunukan dan Sebatik, dua pulau yang terletak dekat dengan Tawau, Sabah. Sebelum kita cepat mengungkap tuduhan campur dan tolak antara Malaysia dan Indonesia, perlu dimaklumkan bahawa isu Outstanding Border Problems, OBPs, telah wujud sejak sekian lama. Lebih daripada 100 tahun, malah lebih lama daripada usia negara Malaysia kita sendiri. Kenapa Malaysia dan Indonesia mempunyai sempadan yang tidak menentu? Itu soalan yang penting. Karena kita tidak mau perang, kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Kenapa saudara-saudara? Karena Indonesia, Nusantara kita, semua pulau-pulau kita adalah kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Kegaduhan yang terjadi di parlimen dan warga Malaysia begitu sulit untuk menerima kenyataan. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.